antara impak langsung dan juga tidak langsung. Contohnya, setengah ekspor Malaysia akan lebih kompetitif dalam pasaran global kerana berbanding beberapa negara yang dikenakan tarif lebih tinggi dari Malaysia. Kadar 24% ni bolehlah dianggap lebih rendah ataupun sederhana berbanding dengan Kemboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam dan juga China. Dan ramai penganalisa berpendapat ini menjadikan Malaysia lebih menarik bagi pengimport dan syarikat Amerika yang mencari input atau barangan perantaraan. Dari segi kesan penggantian ataupun substitution effect, ekspor minyak sawit Malaysia contohnya akan menjadi lebih kompetitif, tetapi permintaan mungkin kurang kerana global ekonomi akan turun, tapi dijangka permintaan juga beralih ke Malaysia. Impak langsung yang negatif adalah dari segi pengurangan permintaan, ya. Bila ini berlaku, hasil akan berkurangan dan pekerjaan dalam sektor ekspor akan terkesan. Apabila permintaan ini berkurangan, pelaburan dan perbelanjaan juga akan berkurangan. Jadi kesemua faktor ini akan menyebabkan penurunan dalam KDNK dunia dan juga KDNK Malaysia. Jika pelbagai negara menghadapi situasi yang sama, pertumbuhan global ini akan melembab. Penurunan permintaan dari Amerika Syarikat akibat tarif timbal bala juga boleh mengakibatkan industri dan pasaran kita berdepan dengan lambakan, ya, dengan dumping barangan import dari negara lain yang mempunyai lebihan kapasiti. Ini akan meningkatkan persaingan dengan pengeluar-pengeluar tempatan. Jadi buat masa ini ada pengecualian, beberapa pengecualian melindungi sektor semikonduktor. Ini adalah kategori ekspor yang terbesar Malaysia ke Amerika Syarikat. Ada bahan mineral kritikal, pharmaceutical dan juga beberapa produk berkaitan tenaga juga dikecualikan. Tetapi banyak sektor lain akan terjejas seperti mesin dan peralatan, perabot, getah dan plastik. Dari segi pelaburan yang diluluskan, maklum balas awal dari pelabur asing dan domestik, pertamanya ada yang menyatakan buat masa ini terlalu awal untuk menilai impak kepada operasi masing-masing sehinggalah tarif ini dilaksanakan pada 9 April ini. Beberapa pelabur berkongsi bahawa rantaian bekalan mereka akan terkesat, terutama dari segi kontrak manufacturing. Dan ada juga pelabur Malaysia yang sedang memperlahankan pelan pengembangan perniagaan masing-masing dan mula berjimat sambil memfokus kepada perluasan pasaran di negara-negara lain, contohnya China, India dan ASEAN. Walau apapun, saya ingin memberi keyakinan kepada pihak industri dan kepada rakyat bahawa MITI akan berusaha, ya, sedaya upaya untuk memastikan agar kepentingan Malaysia sentiasa terpelihara. Yang penting adalah kesejahteraan rakyat dan juga sektor perniagaan dan ekspor kita.